Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih sebab hadir ketiga-tiga sesi saya lah. Yang ni pun sesi last untuk kita semua. Saya lupa nak maklum yang ni akan jadi sesi terakhir kita. So kalau macam contoh korang ada apa-apa perkara yang korang tak habis luahkan lagi, ataupun ada perkara yang korang tak puas, ataupun perkara yang korang nak cakap lagi, korang boleh je habis kat sini. Saya boleh beri kebenaran kat situ. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak mulakan sesi, boleh tak saya nak tanya rumah sesi kita? Jangan main phone. Ada soalan tak kan? Siapa tu? Cerita sini habis sini. So sebab semua pun dah ingat, alhamdulillah, syukurillah. So saya terpaksa cakap jugalah yang kita punya perstrukturan bahawa kita cakap sini habis sini. Sesi akan jalan 1 jam 30 minit. Dan juga saya pun nak maklum lah yang apa-apa yang korang ceritakan takkan diluahkan kat luar, sampai sini saja. Tapi kalau contoh korang ada menceritakan orang lain, menceritakan diri sendiri, ataupun melanggar peraturan, saya terpaksa beritahu pada pihak luar. Semua okey kan? Okey. Jadi boleh tak saya nak tahu perkembangan masing-masing untuk hari ni? Mula pada Nira. Perkembangan Hari ni? ya, hari ni daripada sesi lepas ke sesi hari ni. Daripada sesi lepas ke hari ni, saya rasa macam saya okey-okey saja. Cuma itulah, kehidupan saya sekarang macam makin sibuk dengan jadual dah semakin padat. Segalanya, orang kata assignment, midtest, memang betul-betul padat lah. So kehidupan memang macam penuh gila lah. Sangat-sangat penuh. Sangat penuh. Tadi pun saya tengok masa korang semua masuk dalam bilik ni pun macam masing-masing macam busy, bawa beg semua bagai. Ya, betul kan. So tadi baru buat kerja apa sebenarnya? Tadi kita orang buat rekod video untuk subjek etika lah. Rekod video. Okay. Untuk Nazrul pula? Kalau perkembangan biasa je, tak berapa sangat dulu. Tapi sama dengan macam Firul, memang minggu ni memang minggu yang busy sangat-sangat. Ada program apa semua. Dan due di assignment tu kalau tengah kerja, so cukup macam busy. Dia assignment tu kerja apa je? Semua Semua subjek. Semua subjek. Assignment dan Yes. Okay, untuk Zarfan pula? saya dari sama cuma sesuatu cuma minggu ni kan. Dan minggu depan kita sibuk dengan assignment, test satu, tiket bas tak dapat. Boleh Dia cerita? menambahkan pressure Boleh cerita kenapa tiket bas tu tak dapat? sebab utama adalah kami tu semua tidak tahu lecturer untuk buat mengkonfirmasikan kelas online tu tak dapat. Korang semua tak tanya pasal cuti online? Masa cuti hari tu tak tanya lah, tapi alhamdulillah minggu ni telah tanya lah. Dan ada majoriti buat online. Cuma ada seorang satu tak lah bagi. Jadi kita orang semua lah beli tiket kan. So semua balik hari haji? InsyaAllah balik. InsyaAllah balik. Zona pula? Saya sama dengan seorang penat lah dari sesi lepas sampai hari ini. Dan tambahan lagi minggu akan datang pun penuh dengan bakal senaryo, ada bilik dan sebagainya. So macam saya sendiri pun ada aktiviti yang menyebabkan PK sendiri. So nanti saya kena orang kata kena buat lah tugas-tugas yang PK suruh saya buat. So kat situ saya macam memang pack gila lah minggu ni dengan minggu depan, sebab saya kena seimbangkan assignment dengan tugas-tugas dalam PK. Tadi Zuna banyak mention pasal apa PK semua tu. Program apa je Zuna boleh jalankan sebenarnya? Okay, minggu depan saya ada sekarang MAPTEM, iaitu camp kepimpinan sekolah. So nanti saya sebagai JK logistik lah. So kat situ saya kena uruskan peralatan nak guna, saya kena tempah barang-barang yang nak pakai. So saya rasa minggu akan datang tu ada aktiviti juga nanti untuk closing dan sebagainya. So kat situ saya ada buat macam survey untuk homestay, untuk PK sendiri. So macam agak bad lah untuk saya sebab saya kena sibukkan kerja saya juga. So saya takut saya tak dapat buat. So bagi saya memang minggu ni agak bad lah saya rasa. Untuk ni pula, Aiman?
Saya sama je dengan semua orang. Cuma sekarang saya sedang dalam proses untuk menyiapkan assignment lah. Jadi kalau saya pergi meeting mana ni buat laptop, mungkin lah sebab saya terpaksa. So apa je saya paling susah setakat ni bagi Iman? Dia tak usah dia banyak. Atau ada pula? Untuk saya sama kebanyakan orang dia orang sibuk dengan assignment kita semua. Cuma saya sedikit ada sikit masa sebab saya tak ada tengok dengan program macam ni orang kan, backup semua tu. Jadi ada masa dalam buat assignment. So banyak gila masa lah banding kawan-kawan. Tak adalah banyak sangat tapi ada dalam masa tu. Okay, baik. Untuk Raya dan Nil pula? Okay, okay. Dia? Saya sama je macam semua orang. Due assignment nak submission nak buat lagi sebab tarikh submit tu dekat-dekat dalam selang sehari 2 hari macam tu je. So kita orang pun tengah kejar nak siapkan assignment sebelum due date. Lepas tu mid test lagi dengan banyak nak baca lagi, buat assignment lagi sebab mid test 2 subjek 5 bab. Satu subjek tu 5 bab jadi macam 5, 10 nak assignment lagi, nak baca lagi. So kita orang terkejar yang tu lah sebab mid test pun penting juga, assignment pun penting kan. Jadi kita orang macam agak pack lah minggu ni dengan minggu depan untuk assignment dengan intern. Okay, so kesimpulan pada saya tengok kat sini, masing-masing sebenarnya busy gila kan. Sebab banyak benda pasal program, pasal assignment, banyak benda pasal budget lah. So sebelum saya nak tanya, masa korang masuk bilik kan, macam sejuk sangat ke ataupun okey-okey saja masuk bilik? Okay, suruh je. Okey je, tak sejuk sangat, tak panas sangat lah. Okay, macam tu saya mulakan sesi boleh ke? Boleh. Boleh tak saya mula pada Mirul? Sebab hari tu kita punya perbincangan saya tak habis. Mirul boleh tak habis cakap. Boleh tak Mirul sambung semula? Yang bukan sambung semula, bagi tahu cepat dari mana Mirul mula berkenalan dengan ex Mirul tu. Cerita balik? Bukan cerita balik, sebab hari tu Mirul tak habis cerita. Oh, sampai mana kan tu kan? Baru cerita sampai baru jumpa saja. Baru jumpa? Baru jumpa Oh baru jumpa bukan sampai saya beri kerja kat Dewan tu. Dia busy Dewan tu. Lepas tu dia chat, lepas tu saya sorry maksud saya masa tu kita dah waktu terhad kan. Maksud saya masa awak bagi tahu yang awak dalam relay tu tapi awak cerita terlalu singkat. So saya tak nampak gambar raja masa tu. Okey, kalau macam tu dia yang chat saya dulu, walaupun sebenarnya macam saya suka dulu, tapi dia yang chat saya dulu, approach saya. Lepas tu lama-lama kita orang jadi kawan. Tapi kawan pun kawan yang dalam chat je lah, dekat dalam real life je even tak ada eye contact langsung. Ni dalam chat je. Lepas tu lepas habis SPM ke, baru dia macam niat saya tanya saya memang betul saya nak just nak kawan dia walaupun saya suka dia. Okay. Lepas tu lama-lama baru dia confess tiba. Dia confess kat saya terkejut lah, saya macam memang butterfly gila macam tu first time kan. Lepas tu dia cerita kita orang relay, tapi kita orang relay tu relay LDR sebab kita orang dah walaupun di mana satu negeri tapi jauh. Lepas tu LDR selama 3 tahun. Lepas tu satu hari tu memang random gila. Like macam semalam tu kita orang happy-happy, tiba satu hari tu dia nak break. Walaupun bukan first time dia ajak break, tapi ini saya macam tahu. Bila dia ajak break tu saya macam tahu ini memang tak diselamatkan dah macam sebelum ni. Okay. Sebab dia guna alasannya kalau saya lawan nampak macam saya bodoh. Lepas tu saya macam menafikan, saya dah cuba segala memang tak dapat juga. At the end memang kita orang break. Lepas tu start lah, pada hari tu saya rasa macam yang life after breakup kan, yang teruk lah. Orang kata macam, orang kata rasa macam dalam aku lah sebenarnya. Kita pula memang tak ada tempat untuk keluar semua. Macam kalau duduk kat dalam rumah tu kan macam kosong, rasa macam tak ada apa-apa. Rumah pula macam tak ada apa, tak ada orang sangat, jarang-jarang ada orang. Kalau keluar pun tak tahu nak keluar ke mana. Lepas tu saya daripada situ saya start kerja. Start kerja tu pun sebab ada kawan saya ni lah, dia macam
kau kena kerja tu, macam tu lah. Sebab saya time tu lepas break up tu, saya sebulan di rumah tak bawa apa, nanti memang lagi teruk lah sebenarnya. Saya pun sedar tu, tapi saya tak tahu nak buat move apa. Lepas tu dia selesai kerja, saya start kerja jadi rider dulu lah. Sebab saya macam tak ready lagi kan nak kerja bawah orang ataupun kerja bersama orang. Orang kata tak ready untuk bersosial. So saya nampak macam rider ni macam saya tak libat sangat orang, macam hantar makanan, ambil makanan gitu. Saya kerja rider, memang betul-betul kerja orang kata memang open. Maknanya saya tak kerja dalam satu bandar, saya memang keluar bandar semua. Maknanya dalam satu hari tu, kalau saya kira-kira balik adalah 600 km saya tempuh. Paling jauh saya boleh pergi sampai hampir ke Negeri Sembilan, Perak, macam tu lah, seorang-seorang. Daripada pagi sampai tengah malam. Just untuk sibukkan diri. Lepas tu saya macam sedar saya tak seorang. Saya rasa macam seorang kan. Saya macam benda tu memang akan relax juga, memang terfikir juga. Saya tak ada kan. Saya buat lagi satu kerja. Maknanya saya dah buat 2 kerja. Maknanya 2 kerja lah. 2 kerja mesti tak cukup. Saya buat 3 kerja. 3 kerja tu memang dalam satu masa. 3 kerja. Lepas sebab 3 kerja tu memang orang kata still tak boleh. Sampai satu masa saya macam tak boleh juga ni. Satu hari tu saya macam saya singgah Mitsu. Saya kerja situ. Saya apply kerja situ pula. Sebab saya nampak macam Mitsu ni macam cabaran kan. Mitsu memang tak pernah kosong kedai dia. Mungkin saya rasa macam kira-kira masa untuk saya start bersosial ke apa kan. Saya kerja situ, alhamdulillah lah. Dalam banyak kerja saya buat Mitsu tu orang kata walaupun dia busy tapi saya tak berhenti lah. Sebab kerja lain saya berhenti sebab persekitaran lah, toksik bagai Mitsu tu walaupun busy, bos pun sebenarnya agak toksik kat sebenarnya bos sebab sini kan. Tapi rakan kerja saya baik lah. Kalau dia macam optimistik tu, positif, saya stay situ. Start dari situ saya macam slow-slow recover. Saya kerja tanpa tidur sebenarnya. Tapi bila sampai hari saya tidur memang satu hari juga saya tidur. Okey. Lepas tu saya memang bila lepas saya dah situ, saya macam memang tak ada niat nak sama belajar. Saya tak sama niat belajar. UPU pun saya isi, tapi tak dapat yang masa first pertama saya isi tak dapat. Lepas second phase saya isi benda yang isi untuk penuhkan syarat je lah. Saya isi banyak kat kawasan rumah je. Dan tak dapat juga. Tapi tiba-tiba hari satu hari tu saya dapat terima daripada WhatsApp nombor yang tak kenal. Dia cakap dia random lah, dia tak macam tu. Tiba-tiba itu cakap saya terpilih untuk temu dulu. Sila masuk dalam ni yang macam pelik lah. Saya ingatkan universiti swasta. Sebab selalunya dia pergi Malaysia tu universiti swasta dia buat. Okey baik. Lepas tu bila saya baca daripada Malaysia Terengganu, saya cakap government ni. Lepas saya pun layan je lah. Saya layan psychometric bagai. Lepas psychometric tu saya terima ke peringkat seterusnya. Kita menunggu. Saya macam okey, saya ikut je lah. Sebab saya tanya pendapat kawan saya juga kan. Saya tanya pendapat dia sudah ikut je. Lepas tu saya ikut, kita menunggu. Sebenarnya saya macam dah tahu lah macam saya tak dapat. Sebab masa kita menunggu tu pun saya macam tak betul lah apa yang saya jawab. Macam dia tanya tadi saya jawab lain. Macam memang betul-betul luar topik juga. Tapi tiba-tiba saya dapat juga. Saya macam terlalu senang jalan saya mungkin macam tu aku kan. Lepas tu saya pun proceed je. Walaupun macam saya tak nak bersama belajar, tapi saya terima juga, saya masuk dan akhirnya saya dah sampai sini dah pun, dah sem 2 dah pun. Sampai bila saya macam ingat saya slow-slow dah recover juga. Sampai bulan 4 itu tiba-tiba dia datang balik. Siapa yang risau? Ya. Dia cakap pasal apa sebenarnya? Bulan 4 tu. Dia tiba-tiba datang melalui status. Dia macam situ saya boleh nampak status dia. Walaupun kita orang dah betul-betul asing, dah break, dah block number, dah delete nombor macam. Tiba-tiba saya nampak nombor dia dekat status. Tak nampak apa sebenarnya. Saya select status, tiba-tiba nampak muka dia. Macam dia sempat dah ada dengan saya bulan 4 tu dalam 2 minggu. 2 minggu saya macam pelik lah apa pasal tiba kan. Lepas tu saya tengok apa live dia sekarang dekat status tu, memang sebenarnya agak kejam juga sebenarnya. Sebab saya dah buat macam-macam dah 2 tahun untuk move on. Lepas tu dia datang macam tu untuk rosakkan balik macam tu je. Maknanya saya macam
kalau nak start balik, kena start balik untuk lupa kali. Start balik nol balik lah. Dia tunjuk life dia sekarang macam better, macam okey tanpa saya, macam dia dah boleh teruskan hidup saya, sedangkan saya masih stuck dengan dia. Saya macam kecewa lah sebenarnya. Memang saya semacam saya hampir masuk ke downfall saya balik. Macam tu. Lepas tu dia macam tunjuk yang sign-sign dia macam nak ke saya balik, tapi dalam masa yang sama macam tak nak pula. Saya macam pelik, apa yang dia nak sebenarnya sama. So saya macam chat lah balik. Saya bukan dia saya chat dia yang chat dia, sebab saya pancing punya status juga kan. Terus dia reply kat status. Dia reply kat status. Conversation kita orang dia macam saya still tunggu, saya still mengharap semua. Tapi cara dia balaskan dia macam dia tak nak dah saya, macam memang dia buat segala cara untuk sakitkan hati saya. Tapi saya macam okey sebenarnya. Walaupun saya balas chat tu kena okey lah. Saya tak ada maki-maki dia balik semua. Saya macam terima je. Dia buat macam-macam lah, betul-betul dia macam betul sakitkan hati saya. Dia buat saya macam jealous ke apa. Dia bagi tahu yang dia dah ada ni, dah ada tu semua. Lepas tu satu hari tu lepas memang betul-betul lah. Dia macam kat status dia macam tahulah dia betul-betul jadikan saya target audience dia ke apa kan. Dia macam mengundang untuk saya balik, tapi bila saya chat dia macam bukan pula. Saya macam tahu lah. So saya nak tanya lah, basically sebenarnya lepas Mirul dah putus, Mirul tak terasa macam nak padam nombor dia ke apa ke? Padam. Yang betul saya cakap. Tapi macam mana boleh nak status tu? Itu memang dia muncul kat saya tu saya nombor sebiji-biji. Bukan atas nickname yang saya save ke apa, memang nombor. Jadi saya macam pelik, apa benda? Saya macam pelik, apa benda yang WhatsApp buat ni? Apa yang tiba-tiba macam pelik memang. Tapi start daripada keluar nombor ni saya save balik sebab saya mungkin ada peluang kan. Tapi lepas beberapa hari lepas saya dah tak nampak lah. Mungkin saya dah kena block balik kot, saya tak pasti lah. Saya macam jahat juga lah sebenarnya tiba-tiba datang balik macam tu, merosakkan proses saya dan dia semua. Sekarang saya rasa macam saya kena start balik daripada awal. So saya nak tanya, sebenarnya status itu, status dia tunjuk apa je yang buat macam tiba-tiba Mirul trigger? Masa saya dengan dia dulu, dia macam saya juga. Dia tak sosial, dia memang seorang-seorang, memang baik lah. Memang baik lah, memang tak bergaul dengan lelaki lain. Kalau perempuan dia pun seketul-ketul je. Lepas tu sekarang life dia macam nampak better lah. Dia dah boleh gaul, dah boleh friendly dengan orang lain. Dulu yang cakap dia main hater, sekarang boleh jadi friendly dengan lelaki lain. Memang nampak lah dia macam memancing saya untuk panas ke apa. Lepas tu dia cakap alasan dia nak dengan saya nak jadi baik, nak tinggalkan benda-benda haram macam ni. Lepas tu dia cakap still boleh jadi kawan, tapi lepas beberapa bulan dia dah cut off saya, dah block saya semua. Dia cakap dengan alasan dia nak potong semua kawan lelaki. Tapi dengan status tu tiba-tiba dah lifestyle bandar, dah friendly dengan lelaki, talking stuff, talking stage sana sini semua. So macam tu lah. So saya nak tanya ahli-ahli lah, ada tak siapa nak tanyakan soalan pada Mirul? Saya punya ahli selama berapa? Tiga. Sejak jauh sangat, jauh mana contoh? Daripada 8 bulan kini. maksudnya memang tak pernah tanya benda dia baru lepas pada hari SPM. Pernah 3-4 kali. Sebab walaupun saya tak pandang jarak tu sebagai halangan, tapi yang halangan dia family dia. Sebab family dia datang pada background yang beragama kan. Saya pernah approach family dia dalam 4 kali tu, 3 kali saya jumpa family dia. Tapi yelah, family kan, mana boleh. Bila sebab agama pula, takkan nak lepaskan anak dia keluar dengan lelaki, tak boleh macam tu. Saya hormat juga tak benda tu. So jawab dia ni. Yang lain pula ada soalan? Tak ada. Okay lah, sebab tadi saya tarik ayat butterfly era kan. So saya nak tanya pada setiap ahli lah, korang semua ada ke butterfly era korang sendiri? Boleh pada Alif butterfly era, ada tak butterfly era tu apa? Tahu. Ada lah. Boleh tu
tak ada macam terminat kat someone ke, ataupun dia bukan butterfly era ni bukan saja fokus pada crush tau, dia pada orang yang kita idolize juga, itu pun butterfly era kan tau. Dia tu ada tapi sekarang Sekarang ni boleh tak beritahu macam mana butterfly era ada kenapa? Boleh ada ceritakan soalan Dia soalan apa? boleh ada cerita apa butterfly era yang sekarang Ayu katakan tadi. macam mana kita boleh katakan kami ni adik lah. Untuk saya kenal dia pun dekat Malaysia. Lepas tu kita dah pernah buka tapi masa tu katakan macam member tu kan, member kenal kan, kenal dalam lebih kurang bulan lah, sebulan macam tu sebelum masuk sini. Sebelum masuk PMD. Jadi masa tu tak semua orang tahu lagi sebab masa tu ada profile kan, nanti private kan. Jadi saya dulu, lepas tu lama-lama kan cash feeling. Tu start macam tu lah, dari butterfly era. So dari situ dah ada butterfly era Dua-dua lah. faham? Itu bukan sel dia, at least Alif ada kat untuk ni pula Aiman. Yang ni kalau macam korang malu macam tak cerita, korang boleh je tak beritahu. Tapi kalau macam contoh korang saja tak beritahu boleh je. Orang lain lah. Zuno? Butterfly era ada. Dulu butterfly era saya ni bila dulu saya ada minat customer lah. Waktu ni SPP lah. SPP ni waktu SEM 1 waktu tu macam saya nak kata bodoh tak, macam biasa-biasa. Lepas tu ada satu perempuan ni saya suka lah. So dia macam dia approach saya macam nak study ke, nak ajak sama study sama lah gitu. Lepas tu saya macam okay je lah, why not kan. So bila dah lama-lama study sama tu macam saya suka lah dia punya macam karakter dia, macam dia nak kata dia jenis yang strict. Lepas tu dia jenis macam kalau saya salah buat ni dia dengku lah. Lepas tu waktu tu lama-lama tu bila dah macam saya selesa dengan dia, lepas tu saya ingatkan macam saya nak beritahu lah kan. Dia macam perasaan saya suka kat dia. So saya sebenarnya nak beritahu, tapi macam saya takut maybe dia macam fokus akademik kan. Sebab kadang-kadang ada perempuan ni dia jenis yang tak ada nak orang kata strict, fokus ke kesukaan dan sebagainya kan, tak nak apa-apa baiknya macam fokus akademik je. So saya risau saya takut kalau saya fokus tu saya macam lebih membankan dia ke, macam nanti dia banyak fikir kan. So saya diam je. Lepas tu butterfly saya hancur bila saya dapat tahu dia dengan kawan saya lah. Sebab saya tak tahu macam mana dia, sampai sekarang saya tak tahu macam mana kawan saya tu boleh dapat dia. So saya rasa macam pelik sebenarnya. Sampai sekarang saya skill lagi, dan kawan saya pun ada beritahu saya juga, dia macam dia pun tak tahu macam mana apa berlaku. Maybe belakang saya dia ada check ke apa, dia tak tahu kan. Sebab saya bukannya nak check pun dia. Lepas tu macam ya, sampai sekarang kita orang still kawan lagi, kontak pun still ada. Cuma macam saya macam saya nak lari terlambat, takut macam saya tak gelak lah saya rasa. Jadi Zuno macam dia boleh accept kenyataan tu ke apa sebenarnya? Awal sakit kan. Lama agak nak tahan, macam saya terkejut lah awal. Lepas tu macam lama tu boleh terima lah. Cuma nak kita menang tak ada, saya tak ada mendengar apa pun. Saya terima je apa. Sebab saya rasa macam maybe tak ada luck lah. So saya tanya, adakah Zuno masih tak move on ataupun orang panggil sekarang kamu? Mon dah tak lah, sebab benda dah lama kan. So dia pun sekarang ada live, saya ada live saya lah. Kita orang stay contact lagi sama dia. And saya rasa apa yang dia buat sekarang pun saya tengok pun dia dah okay lah dengan dia punya yang partner tu. Saya tak kisah sebab partner tu pun kawan saya. So saya okay lah bila dia tengok dia, saya buat okay lah. Okay, terima kasih Zuno atas perkongsian. So soalan boleh insyaAllah.
adakah kawan Suno tu tahu yang Suno tu nak Saya rasa dia tahu semua dia tak nak bagi tahu. Atau mungkin dia tak nampak atau dia tak nampak. Jadi saya adalah macam terlebih effort. Okay. Memang dalam satu buah hati tak? Tak berhenti. Yang awal tu macam tak berhenti juga kan. Sebab tengok sendiri. So macam tapi lama-lama tu macam saya juga jadi pendam. So macam saya tengok je. Adakah pada waktu malam kan Suno kan selalu pasang lagu-lagu adakah lagu tu yang dipasang adakah disebabkan bila masuk lagu tu Suno jadi kita ingat balik 50-50 ni. Okay, saya dengar lagu nanti tu pun sebab ada satu lagu tu dengar yang macam saya dengar lah lepas sekarang lagu tu macam best untuk hilangkan rasa sederhana layanan galau. Boleh tahu tak lagu apa yang bila pasal tu dengar tadi? Dia bukan lagu nanti sebenarnya, lagu Afgan. Kalau nak kata tajuk, ku dengan dia, kau dengan dia kan? Itu saja. Ya. Dia lagi ingat. Okay. adakah sekarang Suno still contact dia ataupun dah belum contact dia Adakah kawan Suno tu masih dengan dia ataupun tidak? adakah nanti Suno berharap in another universe Suno akan bersama dengan dia Ada live kan? in another Why not? Kalau dia dalam dia live masalah. Dia lagi soalan. Ada. So kita semua nampak kat sini basically Suno pun ada masalah bercinta juga sama macam Nirol. Tapi the thing is Suno boleh accept yang kawan Suno tu bersama dengan apa yang Suno minat, tapi certain Suno macam okay, Suno tak telak kat situ lah. So terima kasih Suno atas perkongsian. Untuk Zafan pula dia waktu player lah. saya tak ada Ya okay. Oh sebab Suno pun Suno, sorry, sebab Zarfan pun cerita dulu Zarfan sekolah agama lelaki je kan. lagi So bila contoh lah ada orang bilang lagi dia tak lah risau. Tapi bila dah masuk kat universiti ni universiti dia tak ada. Pasal saya kan pernah sekolah kat STB yang ada perempuan. Saya rasa perempuan kat sekolah-sekolah agama ni legan. Legalness. Macam kalau di apa di istilah galak apa ni macam lagi bagus pandai dia kan. Jadi tiga orang macam tu dia tak ada. So kalau kat universiti ni Tak ada. so tak ada minat, semua tak ada. Tak ada. Tak ada target lagi. Faham. Kalau untuk Nazrul Tak Benda ni ikut keselesaan. Macam tak selesa tak apa. Itu je. So saya rasa Nazrul tak ada lah. Apa, sebab semua pun macam reaksi macam ni. So saya ni lah, saya accept lah. So Nazrul okay nak teruskan sesi ni. Sebab dia tadi saya nampak macam Nazrul macam kurang semangat tau. So macam Nazrul dah makan ke belum? Dah makan. Tapi tadi buat rakaman juga ke apa? Oh buat sekali. Nanti tidur ke berapa sebenarnya? Dibuat saya pernah. Jadi saya faham lah kenapa saya nampak macam Nazrul nampak kurang semangat hari ni. Tapi Nazrul boleh teruskan ke? Okay. So Nazrul tak ada okay. Sebab Nazrul pun dulu sekolah ni apa sekolah famous tau? MCAK, sekolah lelaki kan. So tak rasa saya faham sekolah tu sekolah lelaki kan. Okay, terima kasih Nazrul. Daniel pula. Kalau saya tak ada. Betul. Semua langkah. Betul tak ada ni lah. Tak ada. Boleh kongsikan, kalau kongsi secara surface pun boleh je. Soalan boleh? Kalau dia tak cakap sebab cerita sebab dia dapatkan nama
Satu buat apa semua. Saya tak nak cerita yang dulu cerita. Tak boleh. Tak ada tanya. Masa sekolah menengah, saya start pada form 4. Adia saya macam apa? Yelah rasa lelaki dah kahwin dengan lelaki kan. So macam ada satu seorang ni. Lepas tu tapi saya tak macam tu tak tunjuk yang macam suka ke minat ke kat dia. Lepas tu saya teruskan lah macam di sekolah macam biasa, apa semua macam biasa. Lepas tu dah masuk ke darjah 5 tu, dia macam dapat kelas lain-lain. Macam dia kelas lepas saya kelas kedua kan. Dia ambil science unit, yang saya ambil social yang social ni. Lepas tu satu hari tu macam kelas tambahan tu kita orang macam kena gabung sekali antara, sebab ada subjek apa masa tu sejarah ke BM tak tahu. Lepas tu pada tu apa macam tu ada tugas apa cikgu bagi kena latihan karangan apa semua kan. Jadi saya tak faham sangat masa tu. Lepas tu saya kan ada soalan kan, saya cakap nak tanya padahal nak saja tanya yang saya minat kan. Saya start dari situ macam kena rapat tanya dia macam dekat WhatsApp kalau tak faham ni apa semua. So start daripada situ yang macam kena rapat semua. Dia sebenarnya surface lah. So rapat sampai sekarang ke apa? Just Sampai sekarang. Sampai sekarang lah. So then macam tak just fikir untuk move to the next step lah, ataupun just selesa dengan sekarang? Selesa dengan sekarang. Selesa dengan sekarang. Ada apa persoalan dekat Dan? Confess lah. Tak nak confess ke? Dia confess lah. Adanya Apa perkembangan? Perkembangan terkini. Alhamdulillah terkini okey je. Okey macam mana? Okey macam mana? Okey, dia pun dengan kehidupan dia. Saya pun dengan kehidupan saya. Ada lagi soalan? Okey, apa yang dia lakukan untuk orang kata mengekalkan hubungan sehingga kini? Bagi saya untukkan ni trust each other. Mungkin dengan trust each other boleh kekalkan hubungan tu. Kalau tak ada contoh sepanjang daripada kenal sampai sekarang ni itu kalau tak ada macam salah faham ke gaduh-gaduh ke tu macam tiba kalau tak ada. So lepas benda tu kita sebagai lelaki Kami teruskan. kita sebagai lelaki kena lah macam jangan lawan sangat, jangan apa ego sangat kan. So mungkin sebab tu lah mungkin berkekalan. So sebenarnya menjawab. Okay. Seperti yang kita tahu, Dan punya cinta tu bukan dekat sini kan. Jadi dekat New Zealand kan. Allah alam. Jadi adakah masa cuti-cuti Sam, Dan selalu jumpa ke macam date-date macam tu lah? Kalau cuti dia kadang-kadang ada cuti yang sama, ada yang tak sama. Yang sama lah. Kalau yang sama tu ada lah. ada situ lah. Tapi tak ada hari-hari. So semua menjawab soalan dia. Menjawab. Jawab. Boleh saya pinjam balik kepada Aiman dulu. So sebelum terima kasih Okey, jadi atas perkongsian. Soalan saya punya ada lah. Tapi dia panjang sikit. Okey. Sebab saya dulu saya kan asal Melaka kan. Lepas tu saya pernah macam pindah latar kejap. Jadi saya sekolah tadika dekat satu sekolah tadika. Lepas tu saya tak kenal pun. Lepas tu saya pindah Melaka balik. Lepas tu dah dulu saya balik Melaka balik.
Jadi dari dua tu saya sekolah rendahan. Saya sekolah dengan perempuan yang sama sampai matrik. Jadi memang kita orang rapat lah. Jadi saya tak ada pun perasaan apa saya angkat dia kawan pun dia angkat saya kawan juga kan. Tapi chemistry kita orang agak gila lah sebenarnya. Sebab daripada tadika sekali sampai matrik degree baru macam berpisah. Di rumah kita orang pun dekat je, macam dalam kampung yang sama. Jadi saya selalu nampak dia lah dekat kampung tu. Jadi sebenarnya dia pun nak MC juga. Saya dia nak buat apa? Dia minat baju. Jadi dia tak dapat baju MC, dia dapat kursi lah. Jadi dia pergi kursi, saya datang MC. Tu lah zaman matrik tu lah. Macam memang saya pelik lah kenapa. Sepatutnya Dua sen lain. Tapi semua 4 sen tu saya sekolah dengan dia. Jadi saya pun macam dia dah ada chemistry ni je. Jadi contoh kalau tak ada orang nak kahwin dengan dia, saya akan kahwin dengan dia. Bagi tindakan yang berani lah sebenarnya. Saya dah cakap dia, kalau tak ada orang nak kahwin dengan dia, saya akan kahwin dengan dia. Straightforward cakap. Tak ada. Ada beberapa soalan untuk adakah bila Aiman kata dan tadika sampai ke matrik tu kan sama kan? So bila degree ni adakah Aiman rasa macam kecewa tak sama dengan ni ataupun Aiman rasa biasa kan? Mula-mula saya masuk matrik tu rasa janggal lah. Sebab tak nampak dia. Biasanya saya tak dekat matrik tu, kalau di mana-mana nampak dia. Macam masa dekat matrik tu aku macam aku asyik nampak dia je. Lepas tu lepas dah masuk degree, dah masuk MT rasa macam rindu je. Rasa rindu lah macam kalau kenapa tak ada dia. Jadi saya rasa macam pelik lah. Lepas tu saya pun ada lah masa dia. Lepas tu yang pergi usi tu saya pun agak kecewa sebab saya tidak terpilih. Sebab saya dah kan dia suruh buat aja. Jadi saya lepas tu saya dah cakap lagi, aku pergi usi nanti. Lepas tu nanti tu boleh jumpa. Lepas tu dia pun tak excited juga. Lepas tu dah tak dapat. Tapi sebab nama Aiman tiba-tiba tak ada dalam jadi saya pun tak apa lah. Tu saya boleh cerita. Tu macam saya butterfly sebagai kawan lah. Jadi macam kadang ada jenis macam okay saya ada happy sikit lah. Tapi setakat ni setiap kali raya saya selalu pergi rumah dia. Tak pernah miss lah. Tak pernah. Sebab apa? Saya pun dah kenal mak ayah dia. Mak ayah dia pun dah kenal mak ayah saya. Cuma kami keep it as a friend lah. Sebab saya pun takut juga macam nak contoh saya cakap saya suka dia takut putus kawan sebab nak kawan ramai. Saya sayang kita orang punya persahabatan lah. Persahabatan okay, ada apa persoalan lagi untuk Aiman? Tak ada. So Amirul dapat nampak lah yang basically majoriti dalam kelompok kita ni pun ada masing-masing ada batang pelajaran masing-masing. So sebenarnya saya tanya-tanya daripada hubungan Mirul dengan ex-Mirul ni, apa sebenarnya Mirul nak dengan dia sebenarnya? Nak bina masa sama. Itu yang Mirul nak. So tapi Mirul pun dah tahu yang Mirul macam apa dah pisah dengan dia dan dah tak kontak lah kan. Kenapa Mirul boleh terjerumus macam boleh fikir macam ke arah macam tu, macam ke arah nak sama-sama dengan dia lagi? Maknanya masih mengharapkan masa itu boleh juga lah. Macam mana boleh terfikir pemikiran macam tu? Saya tak tahu sebab dalam sepanjang proses saya nak move on tu actually banyak je ramai yang chat saya macam nak kenal-kenal macam walaupun saya tak main dating app ramai yang macam tiba-tiba cari saya, chat saya balik daripada yang dah lama-lama macam boleh saya kata nama dulu, masa SPM dulu. Even sekarang saya masuk degree pun ada dalam 3-4 orang chat saya tanya single ke macam nak kenal-kenal. Tapi tahu saya masih tak dapat juga macam feel yang sama. Macam saya kan memang tak dapat lah, tak dapat. Walaupun macam saya cakap saya masih mencari dia juga kat dalam orang lain.
So kalau contoh Mirul andai kalau contoh Mirul jumpa dengan orang yang sama perangai dengan dia, dengan sifat-sifat macam dia, so Mirul boleh ke macam accept orang baru ke? To be honest, yes. Tapi itulah macam susah. Sebab orang macam tu dalam satu phase saya pergi, ada seorang atau tak ada macam tu. Dia jarang lah ada dua orang macam tu dalam satu-satu tempat saya pergi. So basically sebenarnya okay, Mirul berpandangan lah, Mirul pandang dia minta makan datang kan. Mirul rasa Mirul ada chance ke dengan dia? Just fikir dulu. Saya nampak macam tak ada dah sebenarnya. Tapi tak tahu tu. Saya still juga macam saya dah cuba yakinkan diri saya mustahil saya. Tapi bila malam dia terjadi lain. Bila dah 10 malam, 11 malam Dia dah atas pukul 11 dia jadi lain. Feeling dia dah jadi lain. Sebab tu saya macam dia selalunya kadang-kadang dia start dah macam lepas maghrib. Kalau dia start lepas maghrib, saya akan tidur lepas maghrib, lepas tu saya akan bangun tengah malam. Lepas tu kalau tengah malam tu saya akan buat benda-benda yang patutnya saya buat, macam buat kerja ke apa-apa. Lepas tu saya akan tidur balik. Maknanya sekarang kan saya cakap saya kena start daripada awal kan. Okay. Saya sedap benda saya dah mula dapat benda-benda yang dah untuk break up saya balik dulu. Macam sekarang saya macam dah mula emosi. Saya sekarang berdabaran semua. Saya dah start buat benda yang dah saya tinggal dulu. Macam saya macam dah mula start hilang diri saya balik. Tapi bezanya sekarang lepas saya hilang dia, saya sedar Tuhan mudahkan sikit, urusan saya. Macam saya cakap tadi, perjalanan saya nak masuk uni senang, macam semua ke. Lepas tu saya digunakan orang sekeliling yang baik. Lepas tu macam saya cakap sebelum ni, saya ada masalah dengan family saya. Lepas saya jalani after break up tu, saya sedar macam family saya dah mula sedar kebenaran saya. Diorang dah macam mula bagi saya tu rasa ada parent lah gitu, macam ada family. Diorang dah mula buat tu. Tapi saya lah kot yang macam mungkin rasa janggal dulu. Saya macam buat macam biasa-biasa lah, macam tu. Tapi diorang dah ada lah dengan saya sekarang. Walaupun tak adalah ada sangat, tapi ada lah. Macam tu. Macam contoh kalau saya tak balik rumah tu, diorang akan tanya, kenapa tak balik? Dia akan cari lah, dia akan start cari. Macam tu lah. So Mirul, saya nak tanya kan, jadi dia macam Mirul pernah tengok Matrix, pil biru, pil merah. So okay, Mirul fikir serius je. So Mirul nak pilih pil merah overcome daripada dia atau pil biru? Masih macam fikir boleh lagi dengan dia? Fikir serius je. Kalau saya boleh jujur, saya dah move on sebenarnya. Dah move on. Saya memang betul-betul dah move on. Saya kalau boleh saya dapat jumpa orang yang lagi baik daripada dia, saya akan nak dengan orang yang lagi baik daripada saya kembali kat dia. Tapi tu lah, nak sampai jumpa orang macam itu macam susah. Boleh tak saya nak setiap hari saya nak macam korang, at least korang fikir korang kat tempat Mirul, and apa pendapat korang, apa patut korang buat. Boleh tak boleh bagi opinion? Kalau aku tahu kan, maksudnya kalau macam tu korang kat situasi Mirul yang kesusahan je ni, apa korang buat? Kalau korang kat tempat Mirul, korang jadi Mirul sendiri, apa yang korang akan buat kalau contoh korang berhadapan macam susah dengan ex macam tu? Pendapat korang? So sebenarnya kalau susah nak buat apa yang boleh kalau jadi dekat tempat Mirul lah. So bagi saya cara Mirul, saya cari Mirul betul, maksudnya bisikan diri supaya tak rasa kosong. So benda tu sedikit banyak boleh bantu untuk sebab bila kita buat, contoh bila kita soalan ni, dia banyak akan datang yang fikiran tu, macam memori kita dengan dia yang happy dulu ke semua kan. So bila kita kerja ni, kita fikir kerja lagi, so benda tu macam susah datang. Sebab yelah kerja kan mesti kita kena settlekan macam customer punya ke apa, contoh yang Mirul kata jadi lain ke semua. So benda tu kita tak nak fikir langsung lah. So boleh senang untuk move on lah. Dan kena sentiasakan bisikan diri dengan benda-benda yang okey, janganlah busy dengan benda yang tak elok kan. Jadi misalnya bisikan diri dengan contoh macam kerja ke, buat benda lain ke, tolong asal-asal contoh macam tu lah, supaya apa, supaya tak keseorangan lah, macam tu lah bagi saya. Okay, baik, terima kasih Dina. Untuk Nazrul pula, kalau Nazrul kat tempat apa Nazrul buat? Saya kena ada dengan
itu. Macam dulu kalau saya move on, dulu yang susah sebenarnya. Tapi lama-lama macam bisikan diri memang end up akan terjun ke saya yang sama juga. Saya ingin juga akan keep on cari diri balik tapi saya rasa lama-lama masa tu saya macam dulu dengan dia sampai waktu kat matrix kan. Masa bila dah masuk degree saya fikir macam okay, aku rasa masuk degree aku nak set mindset baru aku tak nak kira macam tu. So maksudnya waktu masuk bulan 10 bulan 12 macam tu pidato pergi kat Okia sebab macam aku tak rasa ada keperluan untuk stay in contact dengan orang macam tu lah. Itu apa yang aku buat. Terima kasih Nairul. Kalau Zarfan boleh? Kalau Zarfan kat tempat tu, apa Zarfan buat untuk awak? Sama dia. Macam Nazul cakap lah, bersihkan diri dan susah sebab bila kita duduk seorang-seorang ni macam menyalahkan dia tadi, kita akan cuma datang akan tengok korang ni bila lihat kita pasal lagu kan susah. Saya akan cuba saya cuba untuk situkan diri dia. Sebelum diri juga. Kalau nak cari pengganti pun sebab susah. Tak kira kan nak cari orang yang sama, orang Dan ciri-ciri yang ciri yang benda tu mustahil. Memang tak dapat lah. Terima kasih Zarfan atas perkongsian. Untuk Uzun pula. Kalau saya kat tempat ni pun, kalau saya terima je kadang sebab saya rasa maybe ada perkara yang baik akan datang kan. So kita tak tahu. So kalau macam Mirul sendiri dia bisikan diri kan. Saya dulu lah macam orang pun ada bisikan diri. So bisikan diri tu macam boleh spend time dengan kawan-kawan. Sebab kalau saya dia tak perlu nak pernah sama orang benda tu. Sebab benda tu pun bukan orang kata nak kata penting juga. Cuma maybe buat kata orang maybe tak ada rezeki. So kalau nak cari ciri apa berganti, kalau nak ciri-ciri yang sama tu mungkin ada tapi maybe tak sama full lah macam orang yang betul. Dan saya rasa bagi saya terima je, saya terima and maybe banyakkan berdoa dan selesa. Maybe akan ada hikmah, mungkin ada hikmah sebaliknya. Terima kasih semua atas pengurangan yang penuh ilmiah tadi. Kalau Aiman dulu. Kalau saya akan bersosial. Saya suka berinteraksi dengan orang. Jadi saya pun kalau saya sedih pun saya sedih kejap pun. Lepas tu saya akan cari orang lah untuk saya borak gelak-gelak. Jadi bagi saya akan bersosial dengan orang lah. Sosial. Untuk Alif pula. Kalau Alif kat tempat ni. Saya akan harapan je macam bisikan diri kan. Bila kita bisikan diri kan, biasa kita kan jadi orang tu fikir pasal kerja tu kan. Jadi benda-benda yang berlaku pada lepas tu kita sesuai dulu pertahan. Itu saya juga mungkin akan mendekat diri dengan Tuhan lah. Biasanya kalau kita dekat dengan Tuhan tu jauh hubungan kita dengan Tuhan tu dekatkan, jadi urusan kita tu jadi lebih mudah lah. InsyaAllah. Surah Ali. Boleh. Surah macam Ali. Sebelum ni bila dengan dia ada jawab dengan Tuhan. Ke Ali katanya. Tak, kalau Alif kat tempat Biro, so dia kata kalau kat tempat Biro dekat dengan Tuhan. Surah dia kata Biro ni jawab. Tak juga, saya sedar. Mungkin buat satu buat dia mulai gitu malam-malam. Boleh. Adik tu lalu lah, Kim Milan. Benda tu tak perlu tunjuk sebenarnya. Urusan diri Saya rasa Adik malam-malam macam lepak pergi ke mana. Adakah lepak tu Adik langsung Kim Milan? InsyaAllah. Benda tu berlaku tapi tak perlu tunjuk sebenarnya. Bila last kali pergi masjid?
Jumaat kan? Okay, saya rasa boleh start. Saya sudah macam terpesong pula. So saya nak tanya dengan Mirul lah. Apa yang Mirul dapat selepas kongsi rakan-rakan? Apa yang saya nampak, benda tu yes, saya dah pernah try semua kecuali yang macam Aiman cakap tadi, bersosial. Saya bersosial yang time saya kerja dengan isu tu, itu yang paling tinggi saya bersosial tu. Ya, okay. So soalan last daripada saya lah kan. Boleh tak Mirul berikan tiga perkara yang Mirul boleh buat untuk at least rasa boleh move on daripada dia? 3 perkara je. First, lepak dengan kawan. Kawan. Sebab memang itu je yang the only time saya boleh lupakan dia totally. Kalau masa saya balik rumah, macam saya cakap, saya akan cari kawan untuk lepak lebih daripada 12 jam satu hari. Dekat sini pun sama macam saya banyak habiskan masa dengan kawan-kawan. Saya tidur. Sebab macam biasa tidur selagi kalau tak mimpi dia saya lupa. Kalau mimpi dia nak masuk minat. Yang ketiga maybe main game. Tu kadang-kadang saya boleh lupakan dia, kadang-kadang saya masih ingatkan dia. Okay, baik. Terima kasih Mirul atas perkongsian. So saya buat sedikit kesimpulan kecil lah. So daripada minit pertama sampai ke 40 minit ni, nampak yang Mirul banyak yang berlaku dalam diri Mirul tentang kisah percintaan, macam mana tiba-tiba ex Mirul trigger Mirul. Tapi Mirul kata Mirul tak boleh move on. Dan setelah kita lihat juga, ramai pada kawan-kawan kita pun ada butterfly diorang sendiri. Diorang pun ada bagi pendapat-pendapat macam mana nak move on. So Mirul pun kata yang Mirul ada 3 cara nak move on: lepak, tidur dengan main game. Terima kasih Mirul atas perkongsian. Boleh tak saya pindah pada Nazrul pula, pasal kisah Nazrul. Saya nak tanya lah, apa perkembangan Nazrul tentang keluarga Nazrul, kisah tu? Perkembangan tu tak tahu lah, sebab saya pun balik UK ada bulan dengan orang pun saya buat duduk sama sini. Cakap nak perkembangan tu tak tahu nak buat perkembangan. Tapi saya cakap macam tak terkesan semasa dulu lah. Saya jadi biasa macam tak apa. So memang bila Nazrul balik tu, memang semua anggap benda tu tak ada apa-apa ke? Buat macam Macam biasa je lah. So saya nak tanya Nazrul lah kan, dalam masalah hubungan Nazrul dan keluarga Nazrul kan, apa sebenarnya yang Nazrul nak dengan diorang? Saya nak specifically dengan seorang target yang Nazrul nak. Apa yang Nazrul nak dengan diorang sebenarnya? yang saya nak tak tahu sih. Dia besar tu macam kalau macam tu tak ada benda yang saya harapkan. Saya pun dah besar kan, so macam kalau itulah yang tulis buat sekarang, saya terima yang tu je lah. Saya tak ada gumbar harap apa-apa, nak gumbar apa-apa, tak ada. So saya dah besar, saya malam besar ni. Saya sangat tertarik dengan ayat Redo yang Nazrul kata tadi. So saya tanya, daripada ayat Redo tu, apa event yang buat macam Nazrul rasa macam okey lah, aku kena accept benda ni? Sebab benda daripada waktu yang first time tu sampai ke sekarang, macam dia baik macam mana sekalipun, dia akan sentiasa jatuh ke tempat yang sama. So macam lama-lama dia macam dah lagi lah, macam okay, benda sama, saya kira sama macam tu. Boleh tak Nazrul jelaskan tempat yang sama tu macam mana? Maksudnya macam kalau balik, lepas tu ayah cakap tegur semua macam tu lah. Kadang-kadang macam kadang ada je macam tu, lepas tu tiba nanti gaduh macam tu lah. Lepas tu kadang-gaduh okey macam tu lah. Macam okey yang tak apa-apa yang dia gaduh kan, lepas tu gaduh macam tu lah.
So masing-masing dalam keluarga kita tahu apa elephant in the room, macam ada something wrong, tapi macam diorang macam anggap tak apa, benda ni nothing lah. Betul ke perumpamaan saya tu, Nazrul? Orang anggap macam tak tahu apa lah, macam dia macam tu tak tahu apa. Betul dia. So if lah one day kita semua kan insyaAllah menjadi bapa juga kan. So what kind of bapa yang Nazrul nak jadi nanti sebenarnya? Buat kekalahan masih belum tersiapkan sekarang. Saya harapkan kalau saya dah kahwin, saya menjadi seorang bapa yang terima anak saya saat ini. Satu apa yang kedua, saya akan jadi seorang bapa yang saya nak jadi seorang bapa yang usaha sebaik mungkin untuk bagi kesenangan dekat family saya. Maksudnya saya tak akan, kalau boleh saya tak nak tengok isteri saya yang tanggung beban seorang semua. Lepas tu saya nak jadi ayah yang macam kawan. Maksudnya dia selisih untuk cerita semua tanpa batas. Tanpa batas maksudnya semua benda lah yang dia nak cerita dia cerita. Tapi ada batas lah, maksudnya kawan tu define sekadar untuk bercerita. Yes. Tapi still respect as bapa macam tu. Sekali jadi seorang ayah yang tak makan Wah. So macam bagi Nazrul macam tak ni lah, tak ambil duit lah situ. Makan buat, maksudnya tak cari orang lain yang masak. Okay. So saya nak tanya ahli-ahli, kalau korang kat tempat Nazrul, kalau korang menghadapi situasi yang sama dengan dia lah, apa korang akan buat? Untuk Zafar? Iya. Kalau keluar start kerja kan. Jadi kalau, tapi banyak korang ingat tak kisah kawan Nazrul? Okay. Kalau dia dekat tempat, Kalau saya dekat macam kalau saya berada di depan Nazrul, saya rasa mungkin yang Nazrul kata kan dalam rumah macam ada apa sanksi orang tu kan. Macam kalau ada gaduh, kata baik atau gaduh, bagi saya apa yang saya akan buat, mungkin saya akan bercakap dengan ibu, dengan bercakap dengan ayah juga. Maksudnya saya akan cakap dengan ibu, maksudnya contoh apa, ibu ni boleh, contoh ibu ni masakan kat rumah. Lepas tu makan sama-sama. Saya tak tahu kalau niat ni dah pada saya berada di tempat lepas tu saya macam makan sama-sama, macam kerap lah buat benda tu, buat benda tu. Lepas tu jangan terlalu macam ayah, cakap kat ayah jangan terlalu lawan ke, jangan terlalu apa marah-marah ke kan. Just macam buat layan tak layan je, sebab ialah kita tahu perempuan kan, kalau perempuan walaupun ada benda yang terjadi apa yang kisah hilang sebelum ni kan, kalau betul-betul berubah okey. Kalau macam perubahan ni sekadar sebab kantor, waktu berubah kejap ni, waktu jatuh balik tu mungkin cara lain lah boleh buat. So bagi saya kalau dah berubah betul macam tu lah, macam spend time lah together sekali. So benda tu mungkin boleh macam mungkin insyaAllah boleh berbaik bila ataupun dah tak terima macam harus selalu bantu ke apa kan. So bagi saya mungkin cara macam tu aku kalau saya berada di depan Nazrul. Okay, baik. Terima kasih Din atas concern. Kalau Amirul dulu? Kalau saya kata Nazrul, apa yang saya buat? Yes. Ni bebas kan? Jawab macam ni. Bebas ya. Kalau saya dekat tempat Nazrul, saya rasa saya akan jadi, mungkin saya akan jadi lebih teruk pada Nazrul. Saya rasa saya takkan boleh jadi macam Nazrul yang sekarang, macam dia still boleh kekalkan dia punya attitude, boleh jadi orang yang baik. Saya rasa mesti akan jadi macam anak-anak yang broken home kat luar sana, macam jadi alasannya anak broken home tu untuk jadi liar, jadi jahat semua. So mungkin saya memandang macam ni, akan pandang saya pada perspektif cinta, macam orang macam apa, kahwin ni macam syarat ni, macam cinta ni macam benda tak wujud ni. So saya mungkin akan ikut macam pecah langkah. Kalau saya ada kat tempat saya akan ikut macam tak loyal, mungkin makan luar ke apa ke. Macam tu lah.
untuk jadi macam Nazrul yang macam mungkin untuk jadi macam Nazrul tulus apa, dia macam memandang cinta macam benda yang betul, macam tulus pada cinta tu mungkin mustahil lah untuk saya. Sebab saya nampak benda tu depan mata kan. Yes. So saya rasa akan jadi macam tu. So tu patut saya cakap yang Nazrul sebenarnya buat Betul. sama awal dulu. So terima kasih Nirul atas perkongsian. The thing is, saya pun setuju sangat dengan Nirul. Sebab kalau saya ni first time saya tengok Nazrul, jenis yang happy go lucky, macam tak ada masalah kat dunia ni. Saya tengok macam tu lah Nazrul, macam happy-happy gitu. Tapi bila saya macam tahu kisah ni, sebenarnya saya pun rasa saya tak boleh hadap gitu. Bila satu family blame saya, kalau saya kat tempat Nazrul, mungkin saya boleh rasa macam nak pindah je dari rumah tu. Tapi sebab Allah yang jadikan hati Nazrul ni kuat, so that's why Nazrul ada kat sini. Saya rasa macam kita orang semua tak boleh jadi macam Nazrul lah sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Kalau Ali kita sikit. Ha? Sikit apa? Kebiasaan. Kalau saya mungkin Lima sekali kan. saya mungkin akan hadap lah dengan sepenuh sabar ayah. Sebab kalau saya ayah aja pun saya tak boleh jawab kalau saya sebab saya tak boleh wayang kan. Sebab kalau situasi saya, contoh kalau mak ayah saya tak ada, ayah saya akan keluar dari rumah, dia akan pergi tu, dia bawa diri dia, balik tu dia akan okey. Jadi saya tak boleh wayang kalau situasi Nazrul. Sebab saya, kalau mak ayah dia tak pernah ada depan anak, dia akan, kalau seorang keluar tu saya dah tahu lah, macam ayah saya pergi tenangkan diri lah. Jadi saya rasa saya tak boleh wayang. Tak boleh wayang benar. So semua nampak lah yang situasi ni bukan semua boleh hadap. Baik, terima kasih. Alif, ada apa nak cakap? Saya buat Nazrul macam mana cakap, buat benda ni kan saya respect kat Nazrul. Dia boleh handle, dia boleh hadap semua kan. Betul dia sampai sekarang kan. Jadi kita tak tahu dia tu ada masalah kan. Saya respect lah. Terus saya dekat Nazrul, actually macam Aiman lah, tak boleh bayangkan. Saya sekarang pun kalau tengok mak saya kata macam tu lah. Kalau mak saya kata, ayah saya tu macam dia awal-awal tu macam tinggal saudara kan. Dia lama-lama kan dia betul saudara macam dia mengalah kan. Lebih pada mengalah kan. Jadi benda tu slow-slow jadi macam kemarahan tu slow hilang. Jadi bila kat sesi tersebut saya fikir susah lah bila saya hadap. Mungkin macam bila cakap mungkin lebih teruk. Saya tahukan ini saya macam mana kan. Saya hadap benda macam tu mungkin lebih teruk lah. Kita kena bayang. Saya rasa dia boleh bayang. Okay, terima kasih Ali atas explanation. Daripada pandangan Zima dulu. Okay, bagi saya, kalau saya kata Nazrul, memang saya rasa saya sudah memang susah lah nak adapt dengan masalah yang macam Nazrul rasa hadapi ni, iaitu soal family kan. So bila dia nak cakap pasal family, masalah family ni saya rasa semua orang ada masalah family je, saya walaupun maybe ada yang tak ada. So bagi saya, masalah family ni sebenarnya boleh je nak atasi, cuma bergantung kepada ahli keluarga itu sendiri. So kalau contoh saya akan jadi, kalau saya as anak sulung kan, so maybe saya tak ada abang dengan kakak untuk bincang kan apa nak buat untuk baiki hubungan sama keluarga. So maybe saya akan be more independent lah orang kata. Independent tu macam saya jadikan masalah ni macam pedoman untuk saya. Sebab maybe saya pun akan jadi ahli ketua keluarga nanti. So kat situ masalah ni boleh macam saya jadikan macam teladan lah, agar saya maybe jadi ketua keluarga yang lebih baik daripada ayah saya. Okay, so sebabkan saya tak ada masalah family lagi setakat ni, so saya rasa saya akan be independent lah saya rasa. And kalau saya jadi Nazrul, memang sebab saya rasa Nazrul pun sudah independent lah saya rasa. Sebab dia pun jenis yang macam relax je kan, macam tak ada masalah. So dia pun pandai nak manage diri dia sendiri untuk adapt dengan masalah tu. So saya respect dengan Nazrul, and saya bagi saya pun akan jadi independent juga lah.
macam saya akan cuba jadi sama dulu untuk jadi lebih kuat. Saya setuju dengan pendapat Zulman lah, sebab nampak yang sebenarnya Nazrul pun nampak macam boleh berharap pada diri sendiri sebenarnya. Boleh bergantung pada diri sendiri lah. Zarfan boleh? Pertama sekali bagi saya Nazrul ni soalan yang tembak lah sebab saya tidak boleh nak relate Nazrul dengan diri saya. Macam tempat Aiman sebab saya tidak berada di situ. Bagi saya setiap masalah dalam kelompok ni berbeza. Yes. Saya tak boleh nak duduk dalam Zoom. Saya rasa semua masalah sini adalah saya tak boleh duduk lah. Susah. Macam masalah Niro ke masalah masalah Nazrul. Saya rasa Allah ni dia akan uji kita setakat kita yang boleh. Tak lebih daripada tu. Yes. Mungkin kalau saya duduk tempat Nas, saya tak tahu nak buat apa. Kalau saya tempat raya, saya tak tahu nak buat apa. Ujian yang kita dapat tu tak lebih lah. Allah akan uji kita. Allah tahu kita ni boleh mampu untuk menghadapi ujian tu. Itulah pendapat saya. Sebab saya rasa saya dengan ayat ni, Allah bagi ujian tak boleh pada kemampuan hamba dia. So basically kalau Allah tu bagi ujian sebenarnya kita mampu lah sebenarnya. So basically setelah Nazrul dengar ayat-ayat daripada kawan-kawan, apa yang Nazrul dapat hari ni? Saya dah Kita boleh petikkan. saya dapat mungkin satu, maksudnya tak semua orang lah boleh ada lepas tu macam lain orang lain cara kalau dia ada situasi macam ni bila orang cakap, tapi macam tak ada macam tak ada, saya tak pernah rasa macam ini boleh tak, tapi bila orang kata macam jadi ada benda yang saya sedar dengan saya sikit. Itu yang Nazrul dapat lah. Yes, saya macam inconscient saya lah. Saya ada masalah yang sama dengan ayah saya. Pasal saya tak boleh pandang mata ayah saya. Sebab kes ni dia terlalu garang. So sampai sekarang kalau contoh saya bercakap dengan dia pun saya ambil masa take time. Macam kita pandang pun kita macam tu, saya tak boleh nak pandang tulus lah. So saya nak tanya, Nazrul ada masalah yang sama ke di mana tak boleh nak pandang mata ayah tu? Lebih kurang lah, sebab macam kalau buat dengan ayah pun macam contoh kalau yang mesej dia macam tanya saya boleh tengah buat apa, saya macam direct je macam dalam nak study saya tak ada benda yang tak balik kan, macam dia akan jadi one way yang saya takkan pernah mesej ayah kalau tak ada sebab macam tu. Dia punya mesej tu takkan berpanjangan lah. Tak ada, memang tu tanya tu lah. So saya nak bagi tahu saya, Nazrul ada hubungan yang awkward sangat kan dengan ayah. Sebab saya boleh relate, sebab saya pun ada hubungan awkward dengan ayah saya juga. Aku lah juga sama. Contoh kalau ayah peluk tu macam rasa pelik macam kenapa rasa juga. Kalau masa raya peluk maafkan tu macam mana dulu? Kau pelik juga. Rasa macam strange lah. Saya jujur saya pun rasa benda yang sama lah kalau masa raya. Sebab ayah saya ni jenis kerja 24 hour. Kita saja. So memang gerak pagi, balik tengah pagi. So saya tengok dengan ayah tu macam kurang juga lah. Bila saya dengar dia sama ada masalah dengan ayah ni, saya macam boleh relate juga. So kalau cara saya lah, saya try buat yang dia suka. Macam tu dia tengok bola, saya tengok terpaksa tengok bola, at least macam nak rapat kan. Kalau Nazrul tak ada rasa macam contoh lah, hobi ayah, Nazrul tak try masuk. Secara minat yang sangat original. Ayah sekolah semua. Nazrul mau tu kesini dia semua. Ayah tak pernah sokong Nazrul dari macam. So macam tak ada cara untuk get along macam tu. Tapi ayah ada dia tanya pasal akademik kan. Macam tu dia cerita pasal benda-benda yang boleh cerita pasal akademik. Ayah tanya apa beza kaunseling dengan psikologi. So macam tu je lah, macam buat benda yang ditanya. Nak cerita detail pasal benda-benda tu je. Tak pernah cerita pasal dia nak ke So saya nampak lah sebenarnya hubungan Nazrul dengan ayah ni memang dah panjang lah sebenarnya. Tapi dalam
tusuk hati Nazrul kan, paling dalam sekali dalam future lah, dalam 10 tahun akan datang kan. Apa yang Nazrul berharap sangat dengan ayah, apa yang ayah buat kat Nazrul, apa yang ayah akan buat kat Nazrul? Sejujurnya saya dah macam fed up pun. Suka lah fed up, maksudnya macam tak ada dah nak buat effort nak baik dia orang ke apa, tak ada. Sebab dulu pasal aku rasa macam bibi aku kot yang patut start ni. Tapi after macam ada certain situation yang macam rasa macam aku buat macam mana pun sama tak aku. So memang macam tu. Aku nak kata 10 tahun akan datang tu memang tak mengharapkan apa-apa pun. Even okay, ini jujur lah. Kalau kata awal ni tiba hari tak terima, saya tak tahu betul kenapa saya tak. Saya itu kenyataan yang sangat mendalam lah. And saya tak salah ke benda tu, sebab benda tu hak masing-masing. Yang saya just nampak ayah Nazrul banyak beri kesan dalam hidup Nazrul lah. So soalan saya beri Nazrul lah kan, hidup karya Nazrul nak buat at least macam nak perbaiki benda ni kalau ada lah. Kalau ada maksudnya apa? Maksudnya macam contoh soalan yang pertama saya tanya 3 perkara yang dia rasa dia boleh buat untuk move on daripada ex dia. Kalau awak pula saya nak tanya 3 perkara dan maybe awak boleh buat untuk at least macam accept benda ni ataupun nak memperbaiki hubungan tu. satu ini saya buat sekarang, saya terima je apa yang tengah jadi. Mungkin tu saya taklah cuba nak confront tu. Saya memang takkan confront baik-baik tu sebab tak ada rasa nak confront tu. Cuma yang mesti akan tolong in certain way. Contohnya macam kalau mengenai gaduh kan, lepas tu kalau mesti ada tak bercakap pun. So saya akan help idea mana maksudnya contoh kalau gaduh tapi diorang nak minta tolong, contoh aku nak minta tolong aja tapi kan gaduh. So saya akan tolong ni macam tu lah. So last tak ada dulu tu saya boleh fikir tu. Betul lah. Tapi saya lupa nak tanya, saya nampak tapi dia macam kontra lah hubungan ayah dengan ibu. Saya nampak hubungan Nazrul dengan ibu sangat signifikan lah. Macam mana hebat hubungan dengan ibu sebenarnya? Kalau Umi hebat tu sebab dulu kan ayah kerja, ayah tak kerja, tak baik. Jadi dulu dulu sampai sekarang tu Umi yang memang Umi yang tampung keluarga. Maksudnya gaji Umi tu memang Umi yang tampung keluarga. Maksudnya ayah tak kerja, kalau ada gaji ada, kalau ada sikit. So waktu hantu itu macam yang jadi macam terasa maksudnya memang berpihak pada Umi sangat-sangat sebab dia rasa macam bayangkan kau selalu keluarga kau just to end up that cara pilih dia macam tu lah. So sampai benda tu kita punya mindset sampai sekarang masih start dengan Umi sebab ni rasa macam Umi dah berkorban banyak dia untuk keluarga kita orang. Sebab tu kita orang Umi tak pernah ada masalah despite of Umi being nonchalant. Umi macam tak ekspresif sangat about dia apa semua dengan kita orang. Kita orang still berpihak pada Umi sebab ni macam Umi yang tolong kita orang selama ni macam. So basically macam Umi ni jantung bagi keluarga tu lah sebenarnya. Agak Macam tiang lah. Sebab sebenarnya saya kat tempat sana ibu saya macam tiang keluarga tu lah. Sebab ibu saya ni macam, ibu saya cikgu, so basically setiap hari dekat rumah lah. Ayah saya pula jarang dekat rumah. So macam dia tu memang ibu je lah yang beri signifikan kat adik-beradik. So macam Nazrul rasa kalau contoh Nazrul tak boleh rapat dengan ayah, Nazrul nak ke macam betul-betul baiki hubungan dengan ibu juga? Nazrul ni tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah yang di sana lah. Maksudnya dia Kancing lah maksudnya. kancing biasa je. Dia macam biasa je, tak ada isu apa-apa lah basically. Cuma ni macam saya tak tahu macam terasa ni lah. Terasa dia bukan sebab ni speaker. Kan tak Umi macam Pak Umi kan nasyid. So kadang-kadang kalau cakap macam tak lagi macam tu. Faham. Sebab macam seorang ibu is like someone yang soft influence macam tu je. So ada apa soalan untuk Nazrul? Terima kasih. Tak ada. So saya nak tanya, isu ni bagi Nazrul lah kan,
boleh macam Najwa kata boleh baiki kat sini kan tu macam one day macam tak boleh baiki lagi. Boleh baiki kalau umi dengan ayah dua-dua nak repair dulu. Tapi kalau ikutkan dan sistem tak akan baiki pun. Dia macam tu. So macam Najwa berharap biar umi dengan ayah je lah baiki benda ni. Okay, baik. So setakat Najwa selesa nak teruskan sesi selesa ya. Kalau saya pindah pada saudara okay, tak apa pun, terima kasih Najwa sebab ini sebenarnya bagi tahu benda ni tak semua orang boleh bagi tahu. So boleh semua bagi tepukan untuk Najwa. Terima kuat lah. Terima kasih sangat-sangat. Alif boleh? Boleh tak Alif bagi tahu Lina balik apa yang bagi tahu, apa yang Alif bagi tahu masa tu? Apa perkembangan daripada kisah itu? Perkembangan Iya betul. kalau dari segi perkembangan tak kira stay sama je. Pada pelakon sebab sekarang ni balik kampung pun bayar bang saya pun easy kan. Aku tak lagi besar saya kan. Cuma yang isi kerja kampung berlawan dia adik-adik saya tu dia start jalan balik kampung selepas saya meninggal tahun 2018. Saat situ lah dia macam hubungan tu macam semakin enggang semua. Jadi kalau isu saya tu memang tak ada perubahan apa-apa, stay sama je. Stay tak ada perubahan gitu lah. Ya, boleh tak macam Alif beritahu semula sebab saya masa tu macam tengok sama-sama lagi. Isu ni tentang Alif, apa maksud tu? Dia macam ni masa tu tak lama sebenarnya. Semua benda tu dia stay berjalan kan, stay ringan kan. Jadi pasal isunya kalau saudara saya tu macam adik kepada ayah saya tu dia macam lebih pada confused lah. Dia ni sebenarnya betul ke? Anak betul ke? Betul ke adik tu? Okay. Sebab masalah utamanya sebenarnya dia dengar orang kampung lah. Kalau orang sekali tu cakap dia ni bukan anak kandung, tapi hakikatnya anak kandung. Cuma dia beza dari segi masa kecil tu dia ni macam budak yang tak cukup puteri macam tu lah. Jadi orang fikir adik ayah saya ni macam bukan anak kandung. Jadi sekarang tu lah dia jadi macam lost credibility dia. Dia ni siapa sebenarnya? Ya, bayi tu Alif ke tu ayah Alif sebenarnya? Apa? Bayi yang Alif cerita tu Adik tu ada ayah saya. adik betul? Ayah saya. Adik betul ayah Alif. Okey. Dia sebenarnya baik punca sebenarnya. Yang dia tu salah satu punca tu dia saya kira dia pasal saya kan. Pasal punca lain tu pasal kampung sendiri. Yang saya cerita tu punca saya yang saya cakap dia ada salah faham. Kalau saya cakap yang pasal karakter tu saya cakap yang karakter tu memang nama dia, tapi saya cakap saya cakap nenek saya yang bayar. Okey. Jadi dia salah faham, dia cakap macam saya ni membodohkan nama dia. Jadi setelah itu jadi dia salah faham tu. Jadi lepas tu jadi makin bertambah lah yang dia fikir macam betul ke dia ni anak kandung nenek saya tu. Jadi satu isu dia. Jadi daripada kisah Alif ni kan, apa yang Alif nak sebenarnya? Kalau boleh saya nak, kalau boleh lah saya tak nak lah benda tu berlaku. Paling-paling saya nak pun tak nak benda tu berlaku sebab saya. Jadi sebab benda tu kan boleh bawa kepada efek diri saya sendiri juga kan. Sebab aku fikir benda tu sampai sekarang. Jadi kalau boleh tak nak benda tu berlaku lah. Kalau boleh nak perbaiki balik awal. Sebab memang start hari tu kan, siapa dah sekarang memang tak pernah nampak betul balik kampung. Adik-adik ayah saya tu dah berkampung. Jadi ada siapa yang tanya soalan? Ada saudara adik? Tak ada. So saya ini perkara yang sama lah. Kalau ni bagi korang tahu cerita Alif ni apa sebenarnya? Tahu.
Baru kan? Okey. Tadi saya nak tanya Iman lah. Kalau Iman kata tempat Alip, apa Iman buat? Sebab saya jelaskan lah dekat pakcik Alip tu yang masa Alip budak kan. Budak. Saya minta maaf apa. Mungkin masa tu saya mungkin masa Alip terdengar kalau saya tempat dia, saya mungkin minta maaf lah dengan dia. Jelaskan yang dia tak tahu masa tu masa budak-budak jadi itulah saya minta maaf. Okey, terima kasih Iman. Dari Bazuna pula? Saya buat misal saya membuat nanti soal tu pun ada tu masih buat lagi kan. Macam nak kata salah adik pun macam tak lagi rasa kan maafkan dia. Dan dari Kota Zarfah pula? Sama sebab Alip pun masa tu masih budak kan. Dengan salahkan Alip juga. Maksudnya kalau Alip minta maaf, mungkin pakcik Alip tu punca dia. Rasanya kalau minta maaf tak ada, tak ada apa-apa buat macam okey. Okey, terima kasih Zarfah. Kalau dari Zuna, dari Nazrul pula? Saya rasa mungkin saya explain supaya difaham apa yang sebenarnya yang tak ada lagi so maksudnya tak disimpan apa-apa dalam rasa apa-apa kat dalam. Terima kasih. Daniel pula? Bagi saya pun sama je. Macam bagi tahu dia A to Z. Masa tu kau budak macam aku mesti aku budak perangai kalau tak tahu macam so bila budak ni bagi orang apa macam dia tu faham lah. So misalnya dia explain A to Z dan ceritakan apa yang sebenar supaya dia tak ada lah apa marah ke apa. So dia tahu lah apa sebenarnya. Okey, terima kasih. Daripada Nurul pula? Kalau saya pun akan explain juga. Saya akan beritahu yang tentu saya pun masih dari bocil. So macam kita tahu bocil ni apa dia nak cakap, dia cakap je. Dia tak fikir apa pun. Dia dah tahu betul-betul tak nak cakap je. Itu. Okey, so daripada konsen ni apa yang Alip dapat sebenarnya? Sendiri nak saya agak tidak yang apa cakap minta maaf semua kan. Sebenarnya saya dah minta maaf sebenarnya, tapi saya tak feel tu besar sebab saya tahu tu masa benda ni dah berlaku kan, benda dah jarak kan, terjumpa dah. Jadi saya beritahu kat WhatsApp, saya SPM semua, saya minta maaf. Tapi yang sedih dia berhenti je, tak nak lagi. Jadi saya dah keluar atau dia okey tak. So sebenarnya Alip pun ada try contact je lah juga sebenarnya. So basically macam soalan-soalan tadi, ni soalan terakhir saya lah. Apa 3 perkara yang Alip rasa Alip boleh buat untuk at least baiki hubungan tu? Perbaiki? Yes. First, nak jumpa lah face to face. Yang kedua tu, bila jumpa tu berharap bagi saya tu dia open mind lah. Satu macam daripada apa sama kata lupakanlah benda yang berlaku dulu. Ketiga tu saya harap hubungan keluarga saya tu kembali normal. Sebenarnya dulu macam kalau balik raya pun semua ada lah. Jadi sekarang ni kalau balik raya pun macam bersorang tu. Bukan apa ini, ada balik raya. Yang ketiga dah. Oh, ketiga tu. Saya tak apa jelas je. Tapi terima kasih lah atas postingan Alip dalam sesi ni. So kalau saya nak teruskan pada ahli lain boleh ke? Boleh. Okey, pada saudara Aiman boleh ke? Okey. Setakat perkembangan kisah Aiman tu ada apa perkembangan? Perkembangan dia sangat menarik dan banyak episod-episod yang berlaku semasa saya balik ke Malaysia ni. Oh, ada banyak cerita lah sebenarnya. Oh ya. Pertama dia semakin teruk sebab dah melibatkan kesihatan nenek saya. Sebab nenek saya pun dia tersedar waktu malam sebab rumah makcik saya yang jahat tu tepi rumah penjiran dia. Sedar tengah malam dia nampak hantu raya dekat tingkap. Nenek saya memang tu nak terkam je. Dan nenek saya pula dia ada baca-baca. Dia tu selamat. Jadi sekarang ni
Nenek saya malam-malam dia takkan tidur. Dia tak boleh tidur sebab dia macam dah keadaan takut lah. Jadi sekarang ni rancangan macam mak saudara saya yang mak saya dia nak suruh nenek saya pindah dari rumah tu. Macam pergi buat rumah sebab nenek saya dah tak nak. Dia nak suruh buat rumah dia lah, tapi tak confirm lagi lah. Yes. Sebab bahagia jadi tak boleh tidur dah. Orang dah tua Ya. dia dah takut Lepas tu itu pun masa saya dekat rumah, dia pernah call saya suruh teman dia dekat rumah sebab dia duduk seorang-seorang. Jadi saya pun pergi lah teman. Dia memang rasa macam gak ada dalam rumah tu. Rasa macam vibe negatif lah. Lepas tu betul makasihnya masa majlis kahwin sepupu saya, makcik saya tu dia tak datang lah sebab tak dijemput. Dia tak datang dan dia kirim duit, macam duit orang bagi untuk kahwin Okey. dalam duit tu dia letak sihir. Dalam duit tu sangatlah pelik kedudukan duit tu. Kalau orang lain tak duit straight duit tu duit 100 dia lipat 2 tengah. Jadi duit tu ada 3 lipat betul. Jadi apabila makcik saya yang anak dia kahwin tu buka duit tu, terus jadi gatal-gatal, tak boleh tidur malam. Lepas tu pergi berubat, memang ada orang hantar sihir lah. Lepas tu tahu-tahu dekat sampul dengan duit tu. Tapi dah tahu dah apa yang hantar tu, jadi memang terus lah. Jadi itu lah perkembangan dia. Jadi saya pun speechless nak sebenarnya balik tu. Saya sebenarnya impress dengan cerita Aiman ni sebab saya tengok dalam background programmer banyak sangat tak magic kan. Betul, tak ada. Tapi memang saya nak tanya, memang keluarga Aiman daripada Aiman kecil memang selalu ada kes-kes macam ni ke? Dia masa saya kecil tu dia okey sebab semua duduk jauh-jauh. Memang dulu kan saya duduk Melaka apa kan. Makcik saya pun tak ada lah duduk dekat kawasan lain lah, dia duduk daerah lain. Jadi apabila dah balik duduk dekat kampung semua, jadi pula macam isu-isu macam ni. Sebab macam duduk dekat-dekat duduk saling yang ni umpat yang ni. Dengki. Kalau duduk jauh tak ada buat hal macam-macam je. Jadi dengan saya pun macam Saya muka Aiman sebenarnya Aiman lagi macam prefer lah, at least better semua tinggal jauh. Betul. Sebab saya pun raya haji ni pun ada lagi majlis yang akan ada. Sebab saya dia nak korban lembu. Jadi dia tahu lah. Biasanya kita orang buat kat rumah dia, tapi dah rumah dia tu jadi dia dah macam sedih lah, tak dapat buat kat rumah dia. Jadi terpaksa buat kat rumah dia. Jadi saya tak tahu apa yang dia ada. Nenek Aiman pun akan ada kat situ juga kan? Sebab saya pun dah disuruh untuk beli tiket. Okey, ada apa soalan untuk Aiman? Lepas tahu siapa yang menghantar item tu dia tidak kasih susunan daripada pihak Aiman? Ada. Okey. Dia kata susunan dia pakcik saya pergi konfront lah. Okey. Konfront macam biasa dia order, dia buat tak buat apa-apa, macam tak salah lah. Sebab mak saya ni dia suka play victim lah. Lepas tu dia cakap, dia pun mak play victim, dia cakap macam suami dia sakit. Saya tak tahu lah tu kifarah ke apa sebenarnya. Suami dia memang macam dah tak gila lah sekarang, dengan kurus kening, tak makan kan. Lepas tu dituduh macam pihak kami yang buat suami dia. Tapi tak ada apa, dia macam kita orang tak kisah. Macam sekarang ni yang macam geng lain ni buat tahu kewujudan dia, macam buat tak layan je. Tapi dia macam gila tau kan. Dia macam tak ada orang buat dia pun dia rasa orang buat dia. Jawab soalan. Jawab saya. Ada lagi yang nak tanya pada okey. Hanya sebelum kita dah sebelum ingat kita boleh dengar benar-benar tu kan. Memang orang yang sama tu. Orang sama. Orang sama. Dia daripada saya kecil orang yang sama je. Ni tak ada orang lain okey je. Memang ada community dia tahu pasal community. Dalam hari ni dia memang buat pergi siang orang dia
Dia satu family dia tu dia sendiri juga yang buat. Maknanya Dia bagi makan benda kotor, so family dia tunduk kat dia lah. Jadi kalau balik tu saya dah agak lah. Kalau ada masa-masa ni tunggu tengah cerita. So daripada kisah lah, contoh kalau Aiman pun dah tahu problematik tu, kalau contoh dia nak bagi aku barang, Aiman akan mengelak lah. Itu masa saya pergi tempat nenek saya tu, dia ada hantar buah. Tapi buah tu dia bagi kat nenek saya. Masa saya tak nak bagi, sebab tu nenek saya keluar, saya suruh datang rumah dia tu, sebab dia bagi makanan Jadi nenek saya suruh saya pergi bakar. Saya pergi buah temikai 2 biji besar. Tak buah dia tahu. Sebab yang nenek saya pelik tu, petang tu mak saya pergi rumah nenek saya. Petang tu ada nenek saya, atuk saya, nenek saya 3 orang kan, macam ada borak kat tangga kan. Lepas mak saya dengan atuk saya keluar, atuk saya pergi keluar, mak saya balik. Lepas tu barulah dia datang bawa. Masa tu nenek saya duduk seorang-seorang, baru dia hantar benda tu. Jadi agak janggal lah. Jadi dia tu suka saya pergi lah. Agak kredibel juga kisah Aiman saya. Ada persoalan lagi kepada Aiman? Ya boleh. orang tu dia pengamal ke ataupun dia minta orang lain jokikan setiap benda yang dia nak buat? Dia pengamal dan dia minta orang lain. Oh, maknanya dia pergi siang tu untuk tambah ilmu dia lah. Tambah ilmu dan dia suruh orang siang tu yang minta. Lagi Hanya kan dia buat masalah kan, dia hantar barang item kan, pemilihan mesti dia yang tawarkan ke yang minta orang yang tawarkan? Apa? Ke item macam tak bisa dia buat. Ya, masalahnya dia ni. Bukan Melayu, bahasa Melayu. Kan dia buat jahat kan? Macam mana nak kembali, macam nak pulihkan, macam nak tawarkan benda yang dia buat? Ada inisiatif. Kita orang Ferry kita orang ni ada juga kenalan tu yang boleh berubat. Jadi apa-apa dia kita orang pergi sana terus. Jadi memang setiap kali pergi rumah macam perubatan tu, kita tahu lah apa isu dia. Sebab orang muka sama je yang pergi. Tidak tanya yang perubatan tu macam Dr. Sifat dia tak ada buat bagi macam tindakan ke dekat Makcik Aiman? Tak ada. Ada dia buat macam tu je? Dia tak bagi pengajaran lah? Tak ada? Dia tak pergi rumah tu, dia macam just baca-baca dekat rumah nenek aku lah. Dia baca-baca gitu. Tapi hari tu masa aku pergi di rumah nenek aku pun bunyi lah dekat dapur tu. Macam bunyi orang buka pintu lah. Jadi aku boleh bayar kalau nenek aku duduk seorang-seorang tu, suasana dia macam mana. Sebab atuk aku ni dia poligami. Dia macam gila-gila lah, malam ni balik rumah ni. Jadi kadang-kadang nenek tinggal seorang. Gila-gila lah. Jadi menakutkan lah untuk orang tua tinggal kat Ya, okey, faham. Okey, good. So bila Nenek Aiman tidur seorang tu, Aiman akan datang ke mana ke macam mana? Biasanya adik saya lah kan teman. Sebab adik saya yang bosu tu dia memang rapat dengan adik saya. Dia selalu, sebab sekolah pun dekat dia dengan rumah. Jadi biasanya kalau mak saya tinggal dia kat situ, macam teman lah. Lepas tu nak pergi sekolah, mak saya pergi ambil. Jadi saya Yang tadi Aiman cakap nak buat rumah baru kan untuk Nenek Aiman. Kenapa Aiman tak bawa Nenek Aiman kat rumah Aiman ke? Rumah sebab rumah saya pun tak cukup bilik saya. Kalau saya balik pun saya tidur dekat luar. Rumah orang lain? Rumah adik-beradik kan ada 8 orang. Adik-adik mak saya ada 10. 10. Sebab yang tinggal dekat kampungnya dalam 4 orang je. 2 tepi rumah nenek aku, 2 lagi tu dekat taman. Sebab yang semua dah ada family ramai anak-anak jadi susah. lagi satu nenek aku ada banyak duit. Dia nak
Tak payah. Sebab tu dia di attack tu. Sebab yang perbaca Islam cakap memang dia nak nenek aku mati. Jadi sebenarnya memang ada problem dari isu lah yang kenapa banyak saudara mara target nenek sebab nenek punya harta. Okay, baik. Jadi saya nak tanya lah kan, dalam kes perhubungan ni, apa yang saya Aiman nak sebenarnya? Saya sebenarnya sejujurnya saya nak semua kembali kepada normal lah. Dia tak ada isu nak hantar sihir tu sihir ni nak. Kalau boleh, kalau jumpa dengan saya pun saya boleh dulu. Sebab saya kadang-kadang reflect. Contoh saya nampak family saya tepi jalan, saya akan tegur macam tu. Sekali macam kalau saya nampak dia, saya terpaksa buat tak aku. Saya tak buat sebenarnya, tak suka macam tu. Macam awkward lah sekarang. Awkward lah. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, ini soalan dari saya lah kan. Apa 3 perkara yang Aiman rasa Aiman boleh buat untuk at least perbaiki hubungan keluarga ni? 3 perkara saya tak apa. Sebab saya sebenarnya isu ni isu antara orang dewasa yang dah tua lah masing-masing. Sebab semua dah umur 40 ke atas dah semua. Jadi saya sebagai anak orang mak saya ni just boleh tengok lah apa jadi. Sebab saya kalau saya masuk urusan orang tua pun saya kena marah kan. Saya pernah macam saja kat mak saya nak pergi konfront makcik saya. Tapi saya kena halang lah. Sebab masa tu saya dah geram gila. Kalau saya tu ada tindakan berani mati lah. Apa nak jadi, nak bertumbuk lah. Jadi saya pun dah tak boleh sebagai orang kata anak saudara. Jadi tak ada buat apa lah. Jadi saya biar tengok je apa jadi. Okey, baik. Disebabkan Aiman kata Aiman tak ada macam nak fikir apa boleh buat kan. Boleh saya nak tanya setiap hari boleh buat zona. Kalau zona kat tempat Aiman apa zona buat? Okay, saya jadi saya tengok Apa? Tak terima? Terima kaya nak. Apa yang malam ni agak susah sebenarnya. Sebab kalau nak kata kalau ya dalam segmen aku ada macam main sia-sia kan. So kat situ macam bahagia kat sini kalau kita tahu. So kat sini saya rasa macam kita kena jaga hati orang lain kat sini. Saya sebab ya mungkin orang lain tu boleh buat sesuatu kat kita dengan family kan. So bagi saya akan lebih macam inilah keadaan tu mungkin ada hikmah ataupun kita kena buat sesuatu untuk baiki dulu. Okey, terima kasih. Zarfan dulu, kalau Zarfan kat tempat Aiman apa Zarfan buat? Pertama sekali, saya pun tak tahu apa nak buat. Saya akan bagi pengajaran tu. Mana pandai saya buat jahat kat macam tu. Sebab saya dah tahu dah matlamat dia nak Aiman mati untuk dapatkan harta dia. Jadi kalau bagi saya, kalau dia buat rumah baru pun, sihir tu dia tak hantar kat. Dia tak akan berhenti lagi mission dia tak complete. Faham tak? Jadi sebab saya pernah ada dalam usaha saya pun, tapi tak ada mak saya kena. Dia akan kerap kali hantar kan. Bila kita dah buang benda tu, hantar balik, hantar. Dah sampaikan dia nak kita ni mati. Itu memang matlamat dia. Orang sihir ni dia nak merana dah mati. Dia tak nak mati bodoh. Jadi saya rasa saja Aiman buat kat dalam sifat tu dia tindakan enggak. Tindakan yang sewajarnya. Terima kasih Zarfan atas penerangan. Nazrul pula? Saya buat Aiman sebab ini buat keturang macam pernah je kan orang antara diabetes. I mean my parents lah. Yes. Tapi macam kita orang macam anak yang doktor kita orang ya, tapi aku cakap kepada orang kat tempat Aiman maybe say dia Ya. Bagi saya macam logik lah sebab kan, tapi kita sebagai anak buah yang so macam tak ada tempat sangat lah. Okey, terima kasih atas penerangan. Kalau untuk Daniel pula? Kalau bagi saya pun adik-adik mak saya pun tak pernah gaduh. Dia pernah gaduh dengan adik-adik mak saya, pernah gaduh dengan adik dia yang saya kenal. Sebab adik-adik macam dia judi, dia tak duit kan. So saya kalau macam tempat Aiman ni, sebabkan benda tu akan ada pergaduhan, ada konflik antara adik-beradik kan. Jadi kalau bagi saya,
tak boleh buat apa juga sebab macam yang kata tadi kalau saya program mesti saya nak pergi conference dia juga kan. Ya, betul. Tapi mesti mak saya pun tetap tak tahu lagi takut sebab kita macam kena hormat juga walaupun tapi dia dah buat jahat kan. Tapi mak kita faham mak dia tak nak takut jadi lagi teruk ke apa so dia halang. Tapi saya kita tak boleh buat apa just kita kena bagi tahu mak kita je lah jangan apa kena buat tu ataupun terima je lah ni. Sebab kita pun apa sebagai anak saudara ni tak boleh buat apa-apa kan. So kita terima je lah. Okey, baik. Terima kasih. Nurul boleh? Kalau dia bebas ke kan? Bebas suka. Kalau saya jadi Aiman, saya akan jadikan itu motivasi untuk saya belajar dan magic juga. Masa saya maybe akan hantar untuk lawan dengan makcik dia juga. Sebab okey, contoh kalau makcik dia kena dengan apa yang saya hantar, dia takkan pergi berubah Islam. So dia terpaksa menerima benda tu, meranda akhirnya mati kat waktu tu. So lepas dia mati, mungkin saya akan kembali ke jalan yang benar, taubat dan sebagainya. Ini saya konfrontasi lah. Sebenarnya bagi saya macam kita nak ke arah baik tu boleh, tapi sebenarnya kalau boleh kita pun jangan ke arah buruk juga lah. Sebab nanti kita pun kena balasan dekat kubur kan kalau buat benda tu. So janganlah saya. Itu Tak betul mungkin sebab tu juga tak jadi kat saya ke. apa pun kita harap Allah je yang balas. Kita sampai jadi tak buat. Okay, kalau untuk Alim pun Saya sama lah macam donor tu macam terima kan kita kan apalah kita kan kita sekadar anak saudara yang pendapat ni pula kes orang dewasa kan. Kalau macam Mirul kan nak belajar tak magic apa semua kan tu memang tak boleh kan haram kan. ya betul. Kalau nak boleh pun belajar asal halal macam perubatan Islam tu yang tu boleh lah nak lawak-lawak semua tu. Apa lagi kan kalau ikut pengalaman tu saya pernah lah alami macam sama macam Iman cuma walaupun benda saya tu ada apa benda saya tu company adik-adik saya tu pernah berada kan tapi dia tak pernah lah mungkin nanti dengan benda tak magic tu masih dia tu tak pernah lah. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan. Apa yang Aiman dapat setelah orang dah kongsi? Saya memang setuju semua. Memang sebagai apa anak kepada mak dan anak saudara kepada makcik saya, memang walaupun dia buat jahat pun saya tak boleh buat apa lah. Memang terpaksa terima je. Jadi buat sekarang memang saya just dah tahu dah biasa, jadi saya buat macam buat bodoh je. Sebab pasal lagi sebab sekarang ni mak saya pun dalam perbincangan nak keluar daripada Kelantan. Sebab memang nak berjawab nak buat hal sendiri. Jadi saya just terima apa yang keputusan mak ayah saya buat. Okey, terima kasih Aiman atas perkongsian hari ni. So macam Aiman macam dia rasa lega bila dah luarkan benda tu? Saya banyak pendam pasal benda ni kan. Sebab apa yang pernah buat dekat saya, sama-sama pula dekat dengan saya pula. Jadi saya rasa macam lega sikit dapat luahkan. Okay, terima kasih. Betul saya juga nak malu untuk Zuno dengan Dan. Saya rasa saya takkan masuk dalam sebab saya tengok korang tu macam tak ada isu lah. Sebab saya tengok macam korang tu macam aman namanya. Lalu saya tengok macam sesi lepas korang pun kata macam korang lebih kat satu kat kat ahli lain kan. So kita masuk pada ahli yang terakhir Zalfan. Zalfan saya tengok yang isu pasal ini last kali je isu pasal dengan parent dengan Zalfan kata yang parent Zalfan macam suka baru pula itu ke mana? Alhamdulillah sekarang kan baik-baik saja. Tak ada mengenai saya. Sebab parent ni dia akan mengatur hidup seorang anak. Sebab saya nanti tak jadi orang. Dia bila anak-anak dia dah besar, mesti dia tahu lah apa, saya tahu lah apa haluan yang saya buat. Jadi dia pun sekarang ni harap saja dulu dah. So memang parent masih menekan Zalfan ke sampai sekarang? Sebenarnya tak. Sekarang ni dia pun sibuk orang kerja dengan adik saya sekarang. Jadi tak nekan. Macam saya beri kebebasan lah lepas SPM. Jadi dia bagi saya nak bentuk
Kita saya Dia akan bagi nasihat. Zafran masih terasa ke dengan tindakan parent Zafran suruh masuk sekolah agama? Sebenarnya lepas saya habis sekolah rendah tu, saya tak tahu nak pergi mana. Saya macam tak ada hala tuju. Jadi saya ikut je. Sama lah, lepas saya habis PM, saya tak tahu nak pergi mana. Saya tak tahu apa tu STP, diploma, menteri, asasi. Sebab saya tak tahu, saya tak pernah ambil tahu. Sebab saya tak nak tahu. Saya boleh kira yang nak kerja ke, saya pun tak pandai kan. Tu lepas STP tu pun saya tahu ni apa. Macam tu. So basically Zafran tak boleh tahu sebenarnya Saya tak tahu, saya tahu SPA. SPA. SPA 9. Tu je saya tahu. Sampai sekarang tak Saya buat STP tu singgah. Oh, tapi SPA tak dapat lah. Saya pergi 3 kali interview, tak dapat. Dengan panel yang sama. So Zafran apa panel tu yang macam tak nak Zafran masuk? Tak ya, aku tak tahu apa kekurangan saya. Saya rasa saya dah cukup perfect dalam masa interview. Mungkin saya rasa rezeki Zafran pun tak ada kat dalam. Aku rasa tak ada rezeki kan. Sebanyak STP tu saya buat lebihkan SPA lah. Lebihkan study SPA. Selaya STP 3 saya tak pergi walaupun tu saya yang penting. Aku tak masuk sebab saya pergi interview SPA. Situ dah saya nampak lah. Saya tu saya pun kuantum saya 1 je. 1 poin lebih lah. Sebab saya pun lagi SPA, saya tak buat SPA. Dia memang nak suruh saya masuk kemahiran lah. Jadi dari situ aku tapi saya tak betul hasilkan. Tapi dapat rezeki masuk sini bagi saya Zafran bukan yang Zafran kata Zafran tak pandai. Sebenarnya nak masuk IPK bukan senang sebenarnya. Sebab saya pandai saya malas. Macam masih malas lah. Sekarang ni bila kita masuk UST rasa rajin tak? Saya rasa saya macam ni lah. Sebab STP ni kena guna otak kan. Macam masuk U ni dah kurang lah guna otak sekarang. Saya Jadi saya nak tanya daripada kes Zafran saya tak macam tak mendalam sangat lah. Tapi apa yang Zafran nak daripada hubungan dengan parents sebenarnya? Saya nak saya memahami saya macam tu lah. Tak nak mikir aku dia dah memahami lah. Kira apa yang saya nak tu saya dah dapat. So diorang macam dah anggap Zafran Saya ada apa saja. Kira saya dengan saya dah harap dah mengenal dah. Yes, okay. Ni pun saya tak akan tanya kan. Daripada 7 perkara, anda rasa apa yang boleh buat at least boleh tambahkan cara hubungan ataupun at least apa-apa kan. Dia bukan, dia 2-1 pun boleh je. Apa? 3 perkara yang anda rasa anda boleh tambahkan, boleh buat untuk tambahkan bagi hubungan. Okey. Hubungan dengan parent. Parent ke, at least lagi baik lah. Satu boleh je. Bagi saya yang dia cakap tadi, ruang masa yang kita ada sebenarnya kat rumah ni masa kita makan lah. Makan dengan luar tu kan. Yang bila kita masak itu makan. Bila kita makan masa tu kan kita macam nak borak apa benda yang ada masalah ke apa nak tanya. Sebab masa tu macam tengah makan. Kalau masa lain macam nak tiba-tiba nak cerita je macam tak ada pula kan. Jadi boleh memperbaiki diri pada masa tu. Kedua, rasa kena banyak yang lakukan aktiviti sosial lah. Contohnya pergi ajak agak family pergi makan luar ke jalan-jalan. Daripada kan ini dah perlu parent ni yang kerja kerajaan ni sibuk lah kan. Yes. Sebab dia bukan kerja macam cik guru. Dia kan memang shift lah dalam masa yang lagi. Jadi kena agak santai ajak keluar makan ke jalan. Macam tu untuk menggalakkan hubungan lah. Okay, terima kasih Zafran. Ini second last soalan saya lah kepada korang semua. Pada yang tadi saya tanya kan, boleh tak korang bagi skala 1 sampai 10 yang aku perkara yang korang boleh buat tu, berapa skala korang rasa korang boleh capai benda tu? 1 sampai 10. Boleh. Maksudnya skala buat apa? Daripada kan tadi saya tanya 3 perkara tu kan. So daripada 3 perkara yang tadi korang rancang tu, yang dia terlibat je lah. Korang rasa daripada skala 1 sampai 10 berapa korang boleh buat? Boleh buat Itu 10. Okay, boleh 10. Nazrul 7. 5. Apa?
Okay, skala. Okay, tadi kan saya ada bagi Aiman. yang contoh lah. Aiman tak bagi, tapi tadi perkara-perkara yang tadi kawan-kawan Aiman bagi. Kalau Aiman ikut apa yang orang rasa orang boleh buat, Aiman kalau tak ikut, Aiman rasa berapa Aiman boleh buat? 10 lah. 10? Hmm. Alhamdulillah yakin juga. Saya atas 10, 15, 10. Okey lah, ya. Sekarang ni pun sekejap saya tengok masa. Okey, ada lagi 10 minit. Inilah kita punya aktiviti paling senang je. Sebab biasa dalam sesi penamatan ni adalah Zah, memang orang nak buatkan dengan korang. Dan ni saya nak feedback. Feedback apa kebaikan yang korang dapat during sesi ni, dengan at least penambahbaikan yang saya perlu buat lah. Ada bawa pen masing-masing ke tak ada? Apa penambahbaikan dengan apa yang korang dapat daripada sesi ni? Apa-apa je? Penambahbaikan apa yang dapat? Apa yang dapat, Penambahbaikan sesi ni macam ni. apa yang saya perlu tambah lagi, sebab saya ni pun konsulor pelatih kat. Saya tak sempurna. Pakai pensel pun boleh tak? Okey dah, semua ada. Lepas tu ya. Kalau tak dapat, kita tahu. Apa penambahbaikan apa Tak sesi dapat. ni ke apa? Tak tahu. Okey, jadi macam ni tau. Apa yang korang dapat daripada sesi ni dengan penambahbaikan yang korang rasa saya perlu buat untuk sesi saya ni. Faham? Oh, faham. Maksudnya baik apa yang rasa saya sampai sesi ni dengan Apa yang korang dapat dengan apa yang saya perlu tambah baik untuk sesi akan datang kat klien saya yang lain. Apa yang saya dapat? Saya dapat ilmu. Dah settle kan? Dah settle kan? Yang dah settle dah boleh bagi Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang semua sebab sudi datang kat sesi saya sampai lebih kurang 5 jam ke 6 jam juga lah saya kira. Apa pun saya nak tanya, ada ke yang ada isu-isu yang korang rasa tak habis cakap ke, atau korang rasa dah semua dah settle lah dari korang? So korang tak ada isu-isu. Apa pun saya harap ujian-ujian yang korang semua hadapi ni Allah permudahkan lah, sebab kita memang dilahirkan pun memang ada ujian. Allah beri ujian tu sebab Allah sayang kita lah. So saya nak bagi satu kesimpulan besar.
So daripada awal sesi saya nampak lah awal-awal semua masa sesi 1 tu semua cakap semua nak buat pasal perhubungan. Pada sesi 2 pula kita nampak lebih mendalam yang sebenarnya masing-masing ada masalah lah. Contoh Aiman dengan masalah keluarga dia yang pakai banyak sihir. Lepas tu Alif dengan masalah keluarga dia yang berkaitan dengan tak silap saya daripada pakcik dia sampai konflik sampai sekarang tak okey. Nirul paling dalam, boleh tak dalam juga pasal ex dia, tapi alhamdulillah saya tengok macam ada perkembangan, dia kata dia boleh move on. Daniel pun saya nampak Daniel tak isu pasal keluarga, cuma Daniel kata keluarga banyak beri peranan pada Daniel. Macam contoh Daniel kata pasal keluarga banyak bantu dalam daripada segi UPU masa tu. Nazrul bagi saya isu paling mendalam lah, pasal ayah dia, pasal ayah curang and keluarga dia plan dia. Tapi alhamdulillah kita tengok ya sebenarnya Nazrul dalam kelompok kita 7 orang ni, Nazrul sebenarnya paling kuat sebab dia dapat hadapi yang semua orang sebenarnya tak boleh hadap benda tu. Zarfan kes dia cuma pasal keluarga dia suka menekan masuk sekolah agama, tapi alhamdulillah sekarang dia pun dah boleh accept benda tu. Dan lain sekali Zuno, keluarga bahagia juga sebab dia kata dia keluarga dia sepertif daripada kecil sampai dia besar sampai dia bila ni lah. Betul ke apa yang saya cakap ya? Betul. Saya harap korang punya urusan dapat dimudahkan, saya harap korang dapat teruskan hidup dengan aman lah. So terima kasih semua sebab hadir. Terima kasih.